Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Saya sudah sampai Malaysia, saya buat kerja kayo sopa. Sini cari makan dulu re, jangan cari cinta, nanti duit sudah habis re. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Asalnya, warga Bangladesh, warga Pakistan dan warga Indonesia datang ke Malaysia nak mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba, ramai pula di antara mereka ini yang menjadi bos siap ada syarikat yang berdaftar di Malaysia. Jadi tuan-puan, patutkah kita merasa marah? Patutkah kita merasa kecewa? Kalau kita, orang Malaysia, tidak belajar dari kesungguhan mereka, kitalah yang sebenarnya bodoh tuan-puan. Islam kan? Islam ke apa? Oh, mana ni orang? Islam mana? Mana ni orang? Malaysia mana? Malaysia mana ni orang? Malaysia kecil ke? Ini macam ke? Kenapa? Saya nak tanya. Tanya apa masalah awak? Saya mau di sini, saya mau makan apa masalah awak? Tak, you bawa Bangladesh mari makan buat apa? Masalahnya? You tak ada suami anak ke? Saya tak ada. Ke Qatar? Apa masalahnya? Kalau macam ni, biasa orang Qatar baru bawa orang Bangladesh mari makan macam macam you. Apa masalah awak? You mau cium kasih dia, you ni siapa? Saya tanya sama you. You mau cium kasih dia, you ni siapa? Saya tanya sama you mau cium kasih dia, you ni siapa? Mana ada saya cium? Ha? You bawa orang. Hey, diam! Saya tanya kenapa? Tak tahu segan dengan orang agama, you tahu tak? Kepala bapa kau. You lagi mau diam-diam saja. Duduk. Ini masalah saya. Kalau you punya muka saya nampak dekat mana-mana tepi jalan Apunde, Puki, you nyama. Lu mati dekat sini juga you tengok ama beliau ni yang orang. Beliau kan? Saya cakap kan, sekali lagi kalau saya nampak you punya muka dekat tepi jalan dekat sini Malaysia, Puki you nyama, lu mati dekat sini Malaysia, dia tak akan balik rumah. Mana? Ini siapa ni? Ini siapa? Ini customer. Saya tadi ini dalam Malaysia, ini siapa? Tahu ini akan siapa? Siapa? Saya tidak tahu ini akan ini siapa? Ini orang ini orang boleh ambil itu ayam kasih dia cium macam ni. Ini Malaysia tahu tak? Hundeng. Semua orang tak sama memang. You punya agama ini, you tanah hal saya tanah hal. Ini Malaysia dalam lu buat macam ni sudah salah. Ambil ayam kasih cium sama dia. Lu mau cium pergi masuk rumah dalam lah, buka dia kasut, buka pintu keluar. Nah, ini makanya ini customer itu, dia yang masuk. Ini customer, saya pun customer juga Pak. Saya pun customer juga. You patutnya bawa orang yang Melayu, orang yang anak datang sini buat macam ni boleh ke? Patut ke? Ini tak boleh juga, tak boleh buat macam ni juga. Saya ini. Lu ini siapa? Lu ni Melayu tak? Baik ini pasti tak? Bawa Pakistan Melayu bro, dia nak cium cium. Hak saya, faham tak? Hak kau, kepala otak kau. Hak kau bawa pergi masuk rumah dalam luar. Jangan buat kita tengah macam ni. Kepala butuh kau. Semua orang tengok aja. Ini perempuan, bagus. Semua orang tengok ini perempuan bukan Melayu. Saya punya kawan Melayu banyak kah? Ada. Saya punya kawan Melayu banyak. Awak ni bukan Melayu, awak ni syaitan. Hai brother, Jabali. You dari mana mai? Alostar. Alostar. Orang mana? Orang Bangladesh. Bangladesh. Ini orang Malaysia. Orang Malaysia. You punya anak? Anak saya. Macam Wahia. Wah, ini Bangladesh, half-half Bangladesh dengan Malaysia half-half. Dia boleh cakap macam Wahia. Oh ya, wah lihat. Hebat nak sewa kedai. Aku pula rasa macam pekerja dia. Semalam aku servis satu lot kedai kosong kat tepi pasar besar dekat kawasan Shah Alam. Tengah tengok-tengok datang seorang lelaki ni yang motor. Dia tegur, "Bos, ini kedai mau sewa kah? Saya minat." Aku tanya, "Alah, hang nak buat bisnes apa?" Dia jawab, "Minimarket plus servis hantar barang rumah ke rumah. Banyak customer sudah confirm." Okey, bunyi meyakinkan. Aku pun tanya, sewa sanggup bayar berapa? Dia senyum lebar.
8,500 sebulan bos. Bayar 6 bulan sekaligus pun boleh. Aku terdiam. Dalam hati, weh, aku rakyat Malaysia nak buka kedai makan pun kena kira modal 20 kali sebelum berani bayar sewa macam tu. Aku tanya lagi, permit kerja hang? Dia jawab, tak apa bos, itu semua settle. Saya ada orang dalam urus. Siap offer nak bayar cash tu weh untuk pikat tuan kedai. Yang buat aku geram, dia siap cerita sekarang ramai geng dia dah buka restoran, bengkel, kedai runcit. Semua hidup senang-lenang, untung ribu-ribu. Kita rakyat sini nak urus lesen pun macam nak mohon visa masuk planet lain. Aku bukan dengki lah. Orang rajin cari makan. Itu rezeki dia lah, tak apalah. Tapi, tengok rakyat kita nak buka satu kedai pun punya payah. Mereka foreigners. Pakai visa, pakai permit, senang-senang boleh buka kedai, senang-senang boleh meniaga, senang-senang boleh buat duit beribu-ribu ringgit. Kita dua ada dekat alam mana sekarang. Tapi kalau dah pekerja asing boleh hidup macam tauke besar, kita ni tuan rumah, asyik kena bayar cukai dan lesen bagai. Memang pelik sistem ni. Belum cerita bak SST ke GST, income tax bagai lagi. Cuba bayangkan keadaan kita macam mana rakyat Malaysia sekarang. Orang asing, pekerja asing, senang-senang boleh mai buka meniaga dekat sini, boleh hidup mewah dekat sini, boleh beli hartanah dekat sini, boleh bawa kereta mewah, boleh bawa motor mewah, boleh hidup mewah. Kita rakyat dekat sini buka perniagaan, tak nak orang kata apa, bukan mewah. Tak nak hidup, orang kata apa, hidup selesa sikit pun punya orang kata apa, punya payah. Mengambil masa. Bayangkan macam mana keadaan kita tak lama lagi. Kalau sekarang pun macam ni, tak lama lagi macam mana. Dunia makin gelabah atau kita saja yang pasrah. விளையாட்டு அதாவது எங்க மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருமே சேர்ந்துதான் இந்த ஒரு பதக்கத்தான நீங்க மனுஷனுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த வகையில உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். Kita jemput Yang Berhormat Al-Ustaz. Mengenai isu kedaulatan negara, titah tuanku yang dulu yang Maha Mulia tuanku menyebut mesti dijaga kedaulatan negara ini walaupun hanya seketul batu karang, disebut tadi oleh Yang Berhormat Sipitam dan kawan-kawan lain. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.